Itu contoh. Kemudian kenapa dalam surah Fatihah ini Allah guna perkataan ihdina? Kita sembahyang seorang-seorang kan? Ya, kita sembahyang seorang-seorang kan patutnya ihdi saja, tunjukkan aku. Tapi kenapa ihdina? Kenapa masih tunjukkanlah kami? Yang pertama, kita ni Allah jadikan jasad dan roh. Ada dua. Jasad dan roh. Paling ringkas sembahyang berjamaah itu berapa orang? Seorang sembahyang berjamaah? Tak. 2 orang berjemaah. Kalau datang surau ni tak ada orang lain, ada 2 orang saja, dia tak boleh buat berjamaah. Bila berjemaah, sikit ke ramai? Ramai. Maka pentafsir kata, kita ni Allah jadikan jasad dan roh. Jasad dan roh tu berapa? 2 sikit ke ramai? Ramai. Maka kita minta Allah beri petunjuk kepada jasad kita, beri petunjuk kepada roh kita, supaya jasad dan roh kita itu yang kita panggil kami, tunjukkanlah kami ya Allah, yang kami ni ada jasad, kami ni ada roh, jalan agamamu yang lurus. Diguna perkataan mustaqim. Mustaqim itu lurus, ya. Perkataan mustaqim, dia lurus, yang tidak ada bengkang-bengkok. Dia tepat. Gitu. Jadi bila kita ihdina, oh, kita akan perasan ini jasad dengan roh aku ni. Tapi kalau roh sudah berpisah daripada jasad, apa kita baca? Roh tak ada jasad je. Apa kita baca? Dia tak ada baca apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tu dia dah tak payah baca ihdinas siratal mustaqim dah kan. Dia dah terbaring macam tu dan rohnya dah tak ada. Kita lah yang hidup baca ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, dalam makna ya, saya masih lagi pegang janji, insya-Allah qiyamul lail nanti subuh saya nak hurai Fatihah. Biar tuan-tuan baca sembahyang tu, kalau tak nak baca surah, baca Fatihah tu dapat nikmat hidayah. Quran dibaca dengan tajwid dan lagu, Quran dipahami maknanya, ya. Baca dengan tajwid dan lagu dapat pahala 1 huruf sebelum, tapi faham makna, kita baca kita dapat nikmat hidayah. Tuan, nikmat hidayah. Satu ayat kita baca dapat cerita, satu ayat kita baca dapat cerita. Yasin tuan-tuan, Yasin. Jangan kaji Yasin tu apa maknanya. Adakah bila sebut jangan kaji, cukuplah terima Yasin maknanya? Tak boleh kita cuba memahami lebih jauh Yasin tu makna dia apa? Datanglah pentafsir di zaman tabi'in, namanya siapa? Ibnu Jarir. Dia ni popular tuan-tuan. Dia terjemahkan Yasin tu apa? Yasin, wahai. Ya tu wahai, Yasin tu annas, wahai manusia. Oh, wahai manusia. Itu Yasin, ya? Dan dia senaraikan banyak hikmah kalimat Yasin tu, yang kalau kita baca la ilaha illallah, Yasin, 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 Yasin. Itu Yasin juga, tapi Yasinnya baik, tidak akan bertukar atau berubah walau satu ayat pun daripadanya. Ma farratna fil kitabi min syai'. Quran dia menjadi petunjuk dan pengajar kepada seluruh umat Muhammad. Siapa-siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, nescaya ia tidak akan sesat selama-lamanya. Kita jadi sesat bila kita tak jadikan Al-Quran ini sebagai rujukan. Tuan-tuan, bila kita buka Quran, selalunya apa kita nak? Ceritalah betul-betul. Saya pun samalah. Bila kita buka Al-Quran, selalunya apa yang kita nak? Ya, kita buka Al-Quran, kita nak baca supaya kita dapat 1 huruf 10. Betul? Betul. Kita baca Al-Quran sebab kita tak nak dalam satu hari
tak meriah rumah kita dengan Al-Quran. Kita baca semua. Betul? Betul. Kita baca Al-Quran sebab apa? Kita nak supaya Al-Quran itu sentiasa bersama kita. Okay. Tapi berapa ramai jadikan Al-Quran ini, kalau ada masalah-masalah, dia cari penyelesaiannya dekat Al-Quran. Contoh, entah kenapa hari itu kita ada satu masalah. Masalah kita ialah tentang kita ni beri hutang kepada orang lain. Kita ada duit sikit, orang lain nak pinjam duit, kita bagi hutang. Lepas itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tak bayar-bayar. Masalah tak? Masalah. Bila ada masalah macam tu, ada tak di kalangan kita cari mana ya kat Quran ni cerita bab hutang ni supaya betul aku urus hutang ni? Atau dia tak bayar hutang dia, kau tahu siapa jantan siapa betina. Farid kita ni masih macam dulu juga, dah pernah masuk. Itu cara gangster, tuan-tuan. Tapi kalau orang baca Al-Quran, Al-Quran ini bukan sekadar dia baca nak berhabis dalam setahun kena habis, dalam setahun kena habis. Bagus, saya terima. Tetapi ada tak di kalangan kita ada masalah, dia cari cerita tu dalam Al-Quran untuk dia yakin bahawa Quran ni semua dia cerita, tak ada satu tak dicerita. Jumpalah kat sana, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hei orang beriman, kalau kamu nak beri hutang kepada orang lain, maka bila kamu nak beri hutang kepada orang lain untuk tempoh tertentu, jangan lupa Quran kata faktubu, tulis. Dia salah kita kalau dia tak pulangkan, pasal bang pinjam dia bang berapa? Tak banyak, 2,000 je. Anak ambil lah 2,000. Dia tak pulang. Salah siapa? Dia salah kita sebab tak tulis. Katanya tulis ya, nama kau siapa, kau pinjam berapa, bila nak pulang, ni saksi 2 orang. Ni ya, kau pegang 1, aku pegang 1. Sampai 3 bulan boleh jumpa. Ini dulu ada perjanjian hutang 2,000. Apa cerita? Kata nak pulang. Begitu kita patutnya. Tapi kita hanya baca Quran. Kita tak, kalau ada masalah tengok Quran. Apa lagi masalah tuan-tuan hari ini? Masak. Nak masak apa ya? Quran ada. Masak ni Quran ada. Nak masak apa ya? Tengok Quran lah. Cari Quran. Cari. Jumpa. Fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada pakarnya kalau kamu tak tahu, kata Quran. Quran suruh tanya pakar kalau tak tahu nak masak apa. Dia pusing nombor telefon. Kata mu nak masak apa malam ni? Ni pakarnya, masak ni je, cari je daun ubi, celup-celup mana. Ya ke? Okey. Jelas dalam Quran. Cuma kita ni baca Quran bagi habis tahun kena khatam. Jarang sangat kita ni ada masalah, cari rujukan ceritanya dalam Al-Quran. Yang ni kurang ya. Kita pergi tajuk baru, percayakan hari akhirat. Ini tajuk akhir. Hari akhirat. Kita kena yakin hari akhirat itu kelak. Tuan-tuan, saya baca lah, boleh sebagai menambah keyakinan kita akhirat itu semakin hampir. Dulu kita belajar tauhid ya. Dulu masa saya kecil-kecil belajarlah tauhid ni. Antara tanda-tanda kiamat itu ya, satu, debu-debu yang naik daripada muka bumi berterbangan.
Wah, ini tuan-tuan debu banyak. Satu, dia kata lagi bumi mudah bergegar. Tahu ya? Bumi mudah bergegar. Kejap-kejap bentuk, kejap-kejap bentuk. Dulu masa kita kecil-kecil dengar lah. Saya macam tak berapa dengar lah. Tapi hari ni sekejap dekat Aceh, ya, sekejap dekat Jepun, lepas tu berlaku lagi dekat Jepun, sekejap dekat Indo. Malam ni dengar. Dulu tempat kita manalah ada bumi nak bergoyang. Tuan-tuan ingat tak masa Aceh tu kena gempa, ya? Saya ingat lagi masa saya dekat Sabak Bernam. Saya dekat Sabak Bernam, tuan-tuan. Entah kenapa lepas sembahyang maghrib dekat masjid tu, orang kampung ajak saya bedah. Ustaz, megang ni. Orang kampung lah. Kita pun pergilah bedah. Tak jauh daripada pantai Parit Lalu. Tengah kami minum tu, air bergoyang. Lepas tu meja itu bergoyang. Kemudian saya tengok lampu tu bergoyang. Lepas tu orang dekat gerai tu berlari keluar, kelam kabut. Bahasa Jawa dia sebut Melayunya, apa ni? Kalau Jawa, apa ni? Gerai. Tapi itu orang Jawa lah, apa ni? Dan ada yang kenal saya, dia nampak, Ustaz, apa ni? Saya kata, apa? Saya nak beritahu, suasana ketika itu masing-masing terpinga-pinga. Bahasa saya lah, termangu-mangu. Bahasa Jawa, tercengang-cengang. Itu Melayu. Tercengang-cengang. Ha? Kumun lah. Saya berdepan tu, tuan-tuan, saya tak tahu kat sini goyang tak? Oi, masa tu tak lama, tuan-tuan. Dia cuma, saya ingat dalam 2-3 minit lah. 2-3 minit tu. 2-3 minit. Ha? Itu berlakunya dekat Aceh tu. Bahasa orang putih kata gelombangnya tu sampai ke mana? Yang cerita dekat Komta, Pulau Pinang, Kelang Kabut, ya. Dan teman-teman saya yang menghuni dekat 5 tingkat tu, saya pun Kelang Kabut balik ke tempat kilang saya kerja tu, semua turun ke bawah. Dulu ada lah. Dulu kayak orang enek lah kan. Hari ini saja yang dia macam ada. Dulu ada. Itu perang, orang membunuh di sana sini. Tanda-tanda kan. Sekarang perang tak habis-habis. Perang sana, tuan. Dalam hadis disebut, dulu dia miskin, sekarang kaya raya. Uratal ufata ri'a asya'i. Itu dalil. Dulu miskin, kaya raya. Saya tahu tuan, tadi saya terkejut tengok anak seorang petani. Anak seorang dia hantar orang. Dia nak mohon pergi luar negara lah. Saya pun ambil tengok. Anak seorang petani, mak bapak petani, adik-beradik ada 7 orang, ingat saya. Dia ni perempuan. Keluarga dia petani tu, kita faham lah petani. Keputusan periksa SPM dia tuan. Saya kata asalnya kita baca saya terlibat lah. Maknanya orang yang tidak ada harta pelajarannya, dan nanti saya percaya ni kalau dia balik besok, wah hebat orang ni. Ini tanda apa kan? Demikian. Dan satu lagi tanda kiamat, orang sudah tidak merujuk Quran.